Hello guys, this is me Anas. Another day, another vlog. So kali ni aku nak tunjuk vlog untuk aku pergi travel ni dah lama dah sebenarnya. Cuma aku saja baru je nak edit lagi. So yeah, let's go. Ikut aku, kita pergi Langkawi, pergi tengok Lima 2025. Walaupun dah lama tapi aku saja nak tunjuk. Untuk trip kali ni aku pergi naik kereta je dengan abang aku, dengan family semua. Kita orang ikut Kuala Kedah, naik daripada JT Kuala Kedah. So dah sampai ni mungkin dalam pagi masa tu. So kita orang pergi makan dulu sebelum waktu JT kita orang berlepas lah. Sedapnya, nama cover tu? Lauk apa? Featuring dengan pertama. Ya. Lepas punya nasi dengan telur. Lepas je makan, kita orang pergi Aman Central untuk cari barang untuk masak. Sebabnya nanti dekat Langkawi, kita orang hanya duduk dekat homestay. So beli barang siap-siap dekat sana. Kita orang pack apa yang perlu. Kita orang bawa apa yang perlu sajalah. Sebelum 3 kereta dekat JT Kuala Kedah. So waktu ni kita orang tengah get ready je lah untuk bawa barang untuk naik ke ferry. Actually masa ni pun aku rasa macam dah barai dah sebenarnya. Tapi sebab semangat kan dapat cuti, jadi aku teruskan jua. Iyalah. Aku rindu sangat buat masa ni sebab yelah dah lama tak bercuti kan. Sekali dapat cuti best macam ni. First time pula nak pergi tengok Lima. Semangat weh. Naik kapal. Lepas tu aku dah beli tiket awal-awal. Dan masa ni Langkawi memang ramai sangat-sangat lah. Lepas tu lepas 20 minit aku dalam ferry tu, aku pusing lah dekat dalam sekitar kapal tu. Lepas tu aku nampak ada orang bawa kucing lah. Lepas tu aku sempat lah pusing-pusing dekat deck tepi-tepi tu. Yang paling aku teruja bila aku dah nampak kapal tu, aku dah sangat excited lah. Masa ni hari Jumaat tak silap aku, yang aku nak pergi booking tu hari Sabtu. So masa ni baru sampai dekat JT Langkawi. Ketika masa ni hujan, orang tengah ramai. Agak lama juga kita orang tunggu. Tapi dapat kereta terus pergi homestay. Dan kita orang rehat lah sekejap tidur. Sepanjang 3 hari dekat sini Kak Jula yang tukang masaknya. Dan malam tu kita orang tak tunggu dah, terus je pergi keluar. Tapi sebelum tu nampak tak Kak Jula nak terjatuh guys. Jadi inilah destinasi pertama kita orang, iaitu Dream Forest. Aku suka sangat tempat ni, sangat best, sangat magical. Dia menceritakan sejarah dan mitos-mitos yang berlaku dekat Langkawi lah. Ada yang dah pernah sampai tak dekat sini? Cuba korang bagi tahu dekat komen. Selepas settle je dapat tiket, kita orang pun ready je untuk masuk, untuk mulakan pengembaraan kita orang. So dari segi tiket, aku beli online dekat Klook. So selepas dah dengar kisah awal tadi tu, dia menceritakan sejarah, dan ini adalah dia punya pintu masuk. Ada satu buku yang besar menceritakan permulaannya kan. Okay, so ini kita akan masuk ke gua. So dalam step pada sini, mulalah pengembaraan tu sangat best, sangat penuh dengan kisah, sangat cantik tempat ni, penuh dengan lampu, audio. So korang kena faham, tapi dia punya audio tu dalam English lah sebab dia target international kan. So jom aku bawa korang rasai. Dan kalau nak rasa lagi best, korang kena berdatang dulu sendiri. Bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. So kepada orang yang sukakan dunia fantasi, so memang inilah tempatnya korang kena datang. Dan rasa tengok sendiri sangat lain daripada apa yang korang nampak dalam phone lah, sebab dia tak terang kan. Bukan kekal pada jalan, jangan pergi mana-mana. Seterusnya aku nak bawa korang tempat yang paling best, di mana kita boleh lepak, boleh chill dekat dalam hutan ya. Minum coklat, boleh bakar marshmallow. Dan tempat ni pun ada attraction dia, ada macam rumah pokok dekat kawasan tu. Sangat best, sangat lain daripada lain. Satu pengalaman yang korang takkan dapat dekat mana-mana. So aku pun ambil peluang pusing-pusing dekat kawasan tu, kawasan warung ke kafe ke dekat dalam hutan tu, tapi sangat cantik. Membasuh lelahmu, izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Macam tu je, lampu tu akan ikut suara kita. Kita bukan Yang dekat sini abang tu tengah explain macam mana nak gunakan alat yang ada kat situ. Bila kita bunyikan suara, bila kita bunyikan alat tu, lampu-lampu tu akan bertindak panas mengikut suara kita. Trend lah, tekan lah. Tak sulit kat. Nak buat?
Salah satu yang best lagi, di mana kita boleh memanah tapi versi yang lain sikit. So lepas pada tu kita orang pergi tengok ada wayang kulit, dan ada masuk lagi satu tempat attraction dia. Sangat menarik lah. Dan ni last sekali aku nak keluar tu, aku nampak satu projector punya ni sangat cantik. Okay, so kita pergi ke tempat lain pula lepas ni. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Seterusnya kita orang pergi ke Pantai Cenang. So dekat Pantai Cenang ni seperti yang semua tahu, ada macam-macam aktiviti, orang sangat ramai dekat situ. Yang paling famous jenis api ni, aku tak tahu apa nama dia. Sangat best, lain daripada dekat tempat lain. Masa ni orang semua dah berkumpul, sambil aku sempat lah pergi beli merchandise dekat kawasan Pantai Cenang tu. Hingga kau bahagia. Selepas pada tu dah tak ada apa, kita orang terus balik je untuk rehat untuk hari yang kedua. Hari yang aku sangat tunggu iaitu untuk 5. Thank you for watching. Okay, jumpa lagi.